Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan modul yang kelima, iaitu mengenai nafkah keluarga. Saya Dr. Muhammad Amin Nur Harun, penyampai bagi kursus ini, dan kursus ini direka bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nindam Sahas. Okay, baik, kita lihat kepada konten ataupun topik bagi modul ini. Jadi, modul yang kelima ini kita ada 4 topik. Iaitu yang pertama, pengertian nafkah, 10 minit video. Yang kedua, kadar nafkah dan tempoh pemberiannya, juga diterangkan dalam 10 minit video. Yang ketiga, dan nafkah iddah dan mut'ah dalam 10 minit video. Dan juga yang keempat, nafkah kepada anak-anak dan ibu bapa. Yang ini adalah bahan bacaan belajaran. Okay. Jadi kita mulakan dengan topik yang pertama di dalam modul ini, insyaAllah. Baik. Apa itu nafkah? Kita nak bincangkan tentang maksud nafkah. Dan nafkah itu berasal daripada perkataan Arab, iaitu nafaqah, yang bermaksud sesuatu yang dikeluarkan dan digunakan untuk kebaikan. Itu maksudnya nafkah. Kita keluar, kita gunakan sesuatu itu untuk kebaikan. Yang dia juga boleh difahami dalam bentuk sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya, dan ia merangkumi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi bila kita sebut konteks keluarga, nafkah kepada pasangan, nafkah kepada keluarga, maka ia adalah suatu yang perbelanjaan untuk kebaikan yang kita keluarkan kepada orang yang kita tanggung. Kalau macam suami, dia menanggung isteri dia. Kalau ayah, dia menanggung anak dia. Kan? Ayah dia menanggung anak dia. Jadi semua tanggungan-tanggungan ini maka disebut sebagai nafkah. Dan dia merangkumi satu, makanan, yang kedua pakaian, dan juga tempat tinggal. Ini yang paling asas sekali lah. Yang paling asas di dalam pemberian nafkah ini adalah ketiga-tiga ini. Okey. Turutan dalam pemberian nafkah. Siapa yang perlu nak diberikan terlebih dahulu nafkah tersebut? Jadi nafkah terlebih dahulu wajib ditunaikan pada diri sendiri. Kalau suami, sama sekali dia kena beri nafkah kepada diri sendiri. Dia dah lepas, dah cukup untuk diri sendiri, kan, barulah pergi kepada orang yang lain. Jadi mestilah seorang itu, dia perlu menafkahi diri dia sendiri. Dalam perkara yang asal lah. Maksudnya dia tu sebagai manusia itu, dia cukup tempat tinggalnya dia ada, kan, pakaiannya dia ada, makan minumnya dia ada, dan ada lebih. Barulah dia datang tuntutan itu kepada orang di bawah tanggungan dia. Itu orang yang kedua adalah nafkah wajib atas seseorang berdasarkan beberapa faktor, kan, iaitu perkahwinan, hubungan, nasab, dan juga pemilikan hamba. Ini adalah 3 golongan yang mana seseorang itu menanggung. Kalau dia dah berkahwin, so dia ada pasangannya yang dia perlu tanggung. Kalau dia ada anak, maka hubungan nasab, ada anak yang dia perlu tanggung. Kalau ibu bapa yang miskin juga, dia ada hubungan nasab yang perlu dia tanggung. Ataupun dia memiliki hamba. Jadi hamba itu punya keperluan makanan dia, tempat tinggal dia, pakaian dia, maka tuan dia yang kena tanggung. Okay? Jadi selesaikan yang diri sendiri dulu. Dah selesai itu, ada lebih, barulah kewajipan itu tertakluk kepada orang-orang yang kita tanggung. Nafkah ni wajib lah. Nafkah ni wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kan? Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu menurut cara yang sepatutnya, bil ma'ruf, dengan cara yang adat lah. Secara adatnya mencukupi. Kan?
Maka ayat ni menjadi hujah bahawa wajib, maka tidak boleh lari. Suami tidak boleh lari tanggungjawab memberikan nafkah. Ayah tak boleh lari tanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anak. Ya. Hamba, tuan tak boleh lari memberikan nafkah kepada hamba sahayanya. Maka setiap orang bila dia bertanggungjawab, dia tidak boleh lari. Sabda Nabi SAW dalam hadis tentang kewajiban nafkah ini, Nabi berkata, "Fattaqullaha fin nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa inna lakum 'alayhinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrihin walahunna 'alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Kata Nabi, bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Isteri lah tu, kan? Untuk isteri. Sesungguhnya kalian mengambilnya, isteri itu tadi, dengan amanah daripada Allah. Menjadi halal kemaluan mereka itu dengan kalimatullah. Dan hak mereka ke atas kamu, hak isteri itu ke atas suami-suami ini adalah, isteri itu tidak memasukkan seorang yang kamu benci. Jadi isteri tak boleh memasukkan orang yang suami itu benci ke dalam rumah suami. Sekiranya melakukan demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberikan kesan. Manakala hak seorang suami, tanggungjawab seorang suami kepada isterinya adalah memberikan rezeki. Nafkah tadi, makanan, pakaian dan minuman, tempat tinggal kepada isteri-isterinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada ini kita dapat melihat bahawa nafkah itu merupakan suatu tanggungjawab yang tidak boleh lari. Yang mana asasnya memberikan, asasnya itu berbalik kepada tiga hubungan tadi itu. Bila seseorang itu dia mempunyai hubungan perkahwinan, maka menjadi tanggungjawab nafkah bagi dia untuk memberikan makan, pakai, tempat tinggal kepada isteri. Kalau satulah isteri ya. Kalau dua, tiga, empat, kesemua empat itu wajib diberikan juga. Nafkah, makan, tempat tinggal dan juga pakaian. Itu kalau berkahwin. Kalau hubungan nasab, ke atas dan ke bawah. Ke atas apa? Mak, ayah dia. Kalau miskin, maka wajib anak tadi memberikan nafkah. Tok wan dia juga. Kalau miskin, maka bagi cucu tadi berikan nafkah. Dan ke bawah, anak dia memang menjadi tanggungjawab ayah memberikan nafkah kepada anak. Begitulah cucu. Kalau cucu itu tak ada ayah, ayah dia dah meninggal, maka sebagai tok wan bertanggungjawab memberikan nafkah kepada cucunya itu tadi. Begitu juga dengan saudara perempuan. Dia ada hubungan nasab saudara perempuan. Kalau saudara perempuan kita tu tak ada ayah, kakak kita, adik perempuan kita, dia tak ada ayah. Ayah dah meninggal. Dia tak ada siapa-siapa yang nak jaga bela mereka. Maka hak nafkah tadi berbalik kepada anak laki-laki. Saudara mereka laki-laki, adik laki-laki, abang laki-laki memberi tanggungjawab memberikan nafkah kepada mereka. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan nafkah ini dalam topik yang kedua. Terus tinggal yang ketiga tadi adalah hubungan berkaitan dengan pemilikan, iaitu hamba sahaya. Walaupun sekarang ni dah tak ada lah perhambaan, hamba dah tak ada lah. Tapi sekiranya akan masa akan datang, tiba-tiba sistem perhambaan ni ada balik, maka bagi tuan dia itu wajib nafkah kepada hamba sahaya yang dia miliki. Sebab itu adalah pemilikan. Jadi dia wajib menanggung semua hamba-hambanya punya keperluan. Begitulah. InsyaAllah kita jumpa pada topik yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.